Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, minggu lepas saya dah masuk pada topik grammar iaitu pronouns. Okey. Masih ingat lagi ke pronouns tu? Minggu lepas saja tak dapat masuk, cikgu. Okey, tak apa. So yang minggu lepas yang ada siapa je? Muhammad, Roslan ada tak minggu lepas? Ada. Saya ingat lagi insyaAllah. Okey. So kalau macam tu Ustazah pula dah, sorry. Kalau macam tu saya nak tanya, pronouns kita minggu lepas kita belajar berapa ada? Yang saya ajar minggu lepas. Ada lebih kurang, satu. Ada 6. Okey, 6. Okey. 6 lebih kurang. Sebab ada yang saya tak tulis. Oh, 6 kot. okey. So daripada 6 tu cuba awak bagi 3 yang awak ingat. 3 jenis yang awak ingat. Saya ingat Apa dia? Yang ingat Allahumma salli ala Muhammad. Pronouns reflective. Okey, refleksif, okey. Lepas tu apa Inggeris dia? Satu berkenaan dengan reflective pronoun ni ialah berkaitan dengan kalau kita tak apa, nak tak payah terangkan tak apa. Tak payah terangkan tak apa. tak terangkan. Yang kedua? Yang kedua Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat tak tajuk tu cikgu. Tapi kalau contoh dia ingat lah. Oh, contoh ingat lah. So contoh yang awak ingat tu antaranya apa? Kalau yang pertama tu yang merujuk kepada orang apa ni lah, macam he, she dan sebagainya. Okay, good. Kemudian Betul? yang herself, myself, ourselves. Okay, good. Itu. Last? Kemudian merujuk kepada whose, whom dengan that. Okay. Okay, betul. Okay, so Saya kalau macam he, she tu, itu personal pronouns yang awak sebut he, she tu. Yang yourself, myself tu, itu ialah reflexive pronouns sebab dia berbalik pada diri kita sendiri. Lepas tu, kalau yang who tu semua ialah relative pronouns. Okay. So, hari ni saya nak masuk pada writing sebab hari tu sebenarnya saya dah pernah masuk dah pasal writing ni, cuma waktu tu tak ramai, seorang je. Tak silap saya Ustaz Abuza je yang masuk waktu tu. Tak silap saya lah. Sebab dah lama rasanya bukan beberapa bulan, maksudnya bulan 4 yang awal-awal punya lah, tapi saya just terangkan tu tidak buat, kita tak buat macam mana? Latihan dalam kelas lah. Sebab benda writing ni tak boleh saya nak terangkan saja, kena buat. Kita sambil saya ajar tu kita kena buat sekali. Baru dapat. Kalau bagi tahu sahaja dan tak praktik, dia tak, maksudnya tak boleh ingat lah. Macam tu lah gayanya. Okay. So untuk yang tak pernah dengar lagi pasal writing ni, okay, yang email ni, okay. So ini ialah paper 2 part 1. Okay, sebab kita paper yang kedua, writing ni kita ada tiga jenis. Okay, yang macam saya tunjuk ni lah. Okay, part yang pertama tu tentang short communication message. Okay, short communication message ni ialah email. Ini ialah email ya. Dia short saja, dia pendek. Tak sampai 100 patah perkataan pun kalau kita buat. Macam tu. Yang kedua guided writing, yang ketiga extended writing.
Untuk extended writing ni saya rasa kan macam kalau nak ajar secara online ni macam saya cuba ikhtiarkan macam mana nak buat secara online tu. Sebabnya kalau extended writing sebab dia karangan yang panjang jadi dia memerlukan latih tubi dalam kelas tu saya tengok apa korang buat, apa kalian buat lah. Kalau macam dalam online ni saya tak nampak. Mungkin boleh saya cuba usahakan. Korang kalian buat dan saya tengok. Tapi dia macam saya cakap dia macam tak berapa. Dia macam kurang efektif lah bagi saya macam tu. Okay. Nanti saya cubalah fikir macam mana saya nak ikhtiarkan untuk yang part yang ketiga ni. So buat masa ni kita fokus pada part 1 dulu. Okay. So kalau dalam writing, okay, mana yang tak pernah masuk lagi kelas pasal writing ni. Alamak mana ni bendanya? Saya pula nak. Okay. Kita dalam pemarkahan writing, tak kisahlah awak buat email, awak buat guided writing, awak buat extended writing sekalipun, dia mesti markah dia sama je, semua 20 markah. Okay, semua 20 markah. So total semua 60 markah lah. Okay, walaupun karangan tu pendek ke? Ya. Walaupun karangan tu pendek. Okay, sebab dia akan tengok dari segi konten awak, dari segi communicative achievement awak, organisation dan juga language. Konten ni tengok isi awak lah, apa yang awak bagi, apa yang awak tulis, adakah isi yang awak bagi tu semua lengkap ataupun kurang lengkap. Kalau kurang lengkap, kuranglah markahnya dan sebagainya. Kalau communicative achievement ni, okay, bila awak buat karangan tu, awak buat email ke, awak buat karangan ke, pembaca faham tak apa yang awak cuba sampaikan? Sebab dia pelajar, dia buat email tapi bila saya baca saya tak faham pun dia cakap pasal apa. Maksudnya susunan ayat dia saya tak faham lah. Mungkin vocab dia kurang ke, grammar dia kurang. Biasanya vocab lah kurang. Okay. Dan dekat communicative achievement juga kita akan nilai dari segi adakah format yang awak gunakan tu betul. Ada kalau email tu dia nak dalam bentuk formal, awak kena tulis formal. Kalau email tu dalam bentuk informal, awak kena bagi informal. Tapi kalau guided writing dengan extended writing memang dua-dua formal. So kalau awak guna dekat extended writing ni, awak guna karangan yang tidak formal, maksudnya penggunaan ayat, perkataan kan, yang sepatutnya tak boleh digunakan dalam bentuk formal, awak gunakan maka kuranglah markah kat situ. Okay. Kalau macam organisation, ini ialah cara awak organize awak punya penulisan. Contoh kalau macam email, first kali mesti kena ada pendahuluan pula dah. Sorry. Dia mesti kena ada opening ataupun pendahuluan. Okay. Mana-mana karangan pun mesti wajib ada pendahuluan. Adakah awak gunakan cohesive devices? Maksud cohesive devices ni ialah kata hubung ataupun penanda wacana. Awak guna tak dalam ayat? Okay. Kemudian awak ada tak gunakan penutup? Ada tak dia punya closing ataupun conclusion lah? Kalau tak ada, mungkin tak ada conclusion ataupun awak tak gunakan penanda wacana dengan banyak, awak tak buat pendahuluan, maka markahnya akan kurang lah. Kalau language ni biasanya kita akan nilai dari segi vocabulary awak, okay, penggunaan perkataan yang awak gunakan, adakah perkataan yang awak gunakan tu yang simple-simple ataupun yang tinggi, ataupun grammar awak lah. Grammar awak pun kami akan tengok dari segi dekat bahagian language ni lah. Okay. Biasanya awak nak dapat markah yang penuh, biasanya kalau awak boleh dapat markah penuh ialah dekat bahagian content dengan organisation. Sebab dua ni dia melibatkan dengan teknik dengan format lah. Kalau awak boleh score dekat content, boleh score dekat organisation, memang nak dapat 5 markah dalam tangan tu memang ada lah. Okay. So, untuk email untuk email, okay, ni ada tips je tapi tak apa, saya skip yang tips ni. Macam mana saya nak ke sana? How do I? Oh, okay. Alright. So dalam email, okay, ni tolong take note. Okay, sebab ni penting. Sebab ini ialah awak punya draft untuk awak buat email. Ini draft dia. Kalau awak tak buat draft dia macam ni, okay, awak tak buat, contohnya awak tertinggal ini kan, opening paragraph. Maksudnya tak lengkap lah awak punya format. Okay. So untuk email, okay, selepas awak tulis kepada siapa email tersebut, okay, email tersebut tentang apa, dia punya to kepada siapa, and subject apa.
wajib ada, selepasnya wajib ada greetings, iaitu sapaan. Okay, bila kita bagi email kan, takkan kita bagi email terus, weh aku nak tak ada. Dia mesti cakap Assalamualaikum, macam awak bagi mesej ke orang, Assalamualaikum. Kan? Hai awak, hai Assalamualaikum cik, selamat pagi cik, itu greetings. Okay, so dalam email pun kita kena gunalah. Ni antara 3 yang awak boleh gunakan, antara dear, okay, hi, or hello. Simple je untuk greetings. Awak tak perlu nak jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam email SPM. Tak perlu. Okay. Just dear, hi, hello. Simple. Contoh kalau orang yang hantar email pada awak tu nama dia Safwan. So awak lah, hi Safwan. Macam tu. Orang yang bagi email kat awak tu nama dia depends pada orang yang bagi email kat awak tu. Apa nama dia? Sebab dalam soalan dia akan bagi tahu nama. Awak tak boleh reka nama dia. Dia mesti akan bagi nama dia apa, orang yang bagi email pada awak tu. Okay. And next, apa draft yang kedua ialah opening paragraph. Okay. Opening ni ialah pendahuluan ataupun pembukaan. Okay. So ini antara ayat-ayat yang awak boleh guna dalam opening. Biasanya saya akan sarankan pada pelajar saya menggunakan yang first kali ni. Okay. Thank you for your email or letter. Okay. Thank you for your email. Thank you for your letter. Okay. So, awak nak buat yang lain boleh juga. Kalau awak tak nak guna thank you for your email, awak nak guna yang lain kan. Awak nak guna how are you doing pun boleh. Tak ada masalah. Yang kat sini semua boleh digunakan. Tapi saya memudahkan awak untuk awak guna satu saja jenis, iaitu thank you for your email untuk opening. Okay. And next, okay, greetings. Kita dah plan greetings, kita dah plan dah opening. Now kita draft pula pada body or contents. Yang body or contents ni sebenarnya, sorry. Okay, ini depends pada soalan email. Okay, sebab apa yang awak nak jawab dalam email nanti, dia ada dah bagi dalam email orang yang bagi pada awak tu. Email orang yang bagi pada awak, orang yang bagi email pada awak tu dia dah ada dah bagi. Nanti saya tunjuk contoh soalan dia macam mana. Okay, contohlah kan awak tertinggal satu je point dalam email awak tu. Tertinggal satu je. Kuranglah markah dekat bahagian mana? Dekat bahagian content. Mungkin awak dapat 3/5. Mungkin awak dapat 4/5 kalau nasib baik. Kalau beruntung dapatlah 4.5. 4/5. Kalau tak bernasib baik dapat memeriksa yang memang strict, dapat 2/5. Macam tu. Okay. And dalam body and contents ni, bila awak bagi isi, samalah. Kena bagi sebab kenapa awak pilih macam tu, kenapa awak cadangkan macam ni, kenapa awak cakap macam ni. And kalau nak lagi cantik, bagi contoh. Okay, nanti saya tunjuk macam mana nak buat. Kemudian last kali pula, hampir last. Okay, yang keempat, closing. Dah ada opening, mesti ada kena ada closing. Okay. Closing ni biasanya dia nak awak bagi sebab kenapa awak perlu akhiri email tersebut. Ataupun awak nak tanya, ataupun awak minta orang tu untuk reply email awak. Okay. Ataupun awak suruh sampaikan salam ke. Macam kita bagi email, bagi surat kan, mesti ada ending dia kan, macam jangan lupa balas surat ini. Terima kasih. Macam tu kan. Macam itulah. Itulah closing dia. Okay. Ini contoh-contoh ayat dia kat tepi ni, belah kanan ni. Okay. That's all for now. Okay. I'm looking forward to hearing from you soon. I need to go now. Send my regards to everyone or your family. Don't forget to tell me what happened. Okay. Nak senang, gunalah that's all for now. Okay. Nak senang, gunalah that's all for now. Ataupun awak nak guna I'm looking forward to hearing from you soon. Okay. Awak pilihlah mana yang mudah untuk awak ingat. Okay. Boleh digunakan untuk semua email yang awak buat nanti. Okay. Sebab dia tak ada pun kata ada kaitan ke kalau guna ayat ni, boleh ke nak guna untuk semua jenis email. Tak ada. Dia sama je. Sebab ini hanya penutup macam mana kita nak bagi macam nak cakap say bye-bye lah dekat email tu. Macam tu. Nak cakap say bye-bye dalam email. Macam tu lah. Tapi dia ayat dia lebih cantik lah. Kalau awak tulis bye-bye je tak boleh. Itu sangat-sangat tak tepat. Bye-bye tak boleh. Jangan guna bye-bye. Bye-bye diharamkan. Okay. Last but not least, signing off.
Okay. Signing off ni jangan awak jangan gunakan tanda tangan. Jangan. Okay. Biasa student saya ni ada yang gatal tangan dia pergi buat tanda tangan. Tak boleh sebenarnya. Bukan, walaupun nama dia signature, bukan tanda tangan tu. Bukan, dia tak nak yang tu. Okay. Dia kena ada macam ni lah. Yang ikhlas. Kalau dalam BM, yang ikhlas. Okay. Lepas tu, sahabatmu. Apa lagi? Yang tulus. Gitulah. Yang Tapi kalau benar dalam bahasa Inggeris, apa dia? Ya, yang benar boleh. Kalau dalam bahasa Melayu, yang benar. Yang tulus lah, apalah. Okay. So kalau dalam bahasa Inggeris jangan tulis yang benar pula. Salah. Okay, dalam bahasa Inggeris kita guna your friend. Kalau yang bagi email kat awak tu ialah kawan awak, so bolehlah letak kat bawah sekali tu your friend. Janganlah semua email awak buat your friend. Oh, ya ke cikgu? Sebab cikgu cakap hari tu boleh guna je satu, kalau kita ambil pilih satu boleh guna semua. Tak semestinya. Yang tu saya cakap bagi closing dengan opening je. Tapi kalau untuk signing off, depends pada siapa yang hantar email. Kalau yang hantar email tu awak punya mak, takkan awak cakap your friend. Dia memberkan pintu je mak dia. Tak boleh. Okay. Kalau yang hantar email kat awak tu cousin, awak tu dia kat situ your cousin. Okay. Kalau yang hantar dekat awak tu, ya? Ada yang tanya ke? Kalau kata mak tu kita kata my love, okey lah kan? Boleh. Boleh. Kalau contoh yang hantar email kat awak tu ibu awak ataupun isteri awak kan boleh. Bukan my love, your love. Kalau my love lain pula. Your love. Macam tu. Macam mana kan? Love, best wishes, take care. Okay. Boleh juga nak guna regards. Tapi sebab tak ada dalam contoh ni kan. Tapi nak guna best regards pun boleh juga. Okay. Yang penting kena ada dia punya yang ikhlas tu. Mesti kena ada. Okay. Dekat bawah ni contoh awak buat your friend kan. Kat bawah tu mesti kena ada nama awak. Mesti kena ada nama awak. Awak reka lah apa-apa nama tapi jangan buat tanda tangan. Tolong jangan buat. Kena ingat tu. Okay. Cikgu, rigat mana apa? Rigat. Apa dia? Rigat mana apa? Itu macam salam je. Oh, ya. Yeah. Salam. Ending salam. Macam tu lah. Baik. Salam ending. Ending salam. Okay. WhatsApp dia kata thank you and regard dia kata. Macam tu Thank you and regard. Thank you regard sahaja. Thank you tu dekat bahagian closing. Jangan buat dekat signing off. Okay. Thank you tu contoh awak macam ni kan dekat closing kan awak cakap lah that's all for now, thank you. Itu betul. Jangan kat sini. Sini tak boleh. Okay. So nama tu pula tengok jugalah pada email. Kalau dalam email tu dia cakap nama awak tu Yaakob, awak kena follow lah, terimalah hakikat nama awak Yaakob. Macam tu. Kan? Tiba-tiba dalam email tu kata, hai Yaakob. Email yang bagi awak tu, dia panggil awak tu Yaakob. So awak kena jugalah follow nama awak tu Yaakob. Nak tak nak kena terima. Tapi saya perempuan cikgu. Nak tak nak kena terima. Sebab pemeriksa tak tengok awak perempuan ke lelaki ke, dia tak kisah pun. Yang penting awak ikut tak nama yang dia bagi. Tapi kalau email yang bagi kat awak tu, dia tak ada bagi tahu nama, dia just hello, hi, tak apa. Tak ada masalah. Bolehlah reka apa-apa saja nama yang awak nak. Nak letak nama awak sendiri ke, nak letak nama kucing awak ke, terpulang lah. Okay. Okay, next. Sekejap. Download pula dah. Okay. Ini last ya, nota dia. Okay. Apa benda ni? Pening kepala tengok ya. Okay. Ini ialah frasa yang awak boleh guna. Okay. Sebab dalam email ni dia ada macam-macam bentuk tau. Ada email yang bagi tahu berita dekat awak. Ada email yang tanya berita pasal awak. Ada yang hantar email kat awak tu dia hantar invitation. Maksudnya macam jemput awak pergi birthday party ke apa ke. Okay. Ada email yang minta pendapat. Tapi sok mau saya jumpa email ni dia akan tanya pendapat awak. Contoh, nanti nak sambut birthday mama, nak kena buat apa dia tanya macam tu. Tapi tak adalah macam tu soalannya. Saya just demo je lah. Okay, demo guna slang saya sendiri. Ataupun dia tanya pendapat awak, okay, kita plan, kami plan nak pergi piknik. Cuba awak cadangkan, kita nak pergi piknik kat mana? Lepas tu apa kita nak kena bawa? Apa pendapat awak kalau kita buat aktiviti main bola sepak dekat pantai. Main bola sepak kat pantai. Jadi awak kena respon lah.
Sebab dia tanya pendapat awak, so awak kena respon dia. Okay. So ini antara ayat-ayat dia. Kalau macam yang 2 kotak dekat atas ni, responding to news and giving news. Okay, ini biasanya kalau email tu dia bagi tahu berita, okay, ataupun dia tanya berita pasal awak. Okay. So macam mana awak nak, kalau contoh email tu bagi berita, kan, bagi berita dekat awak kan. Contohnya kawan awak tu dia bagi berita yang dia kata, bagi berita baik. Saya dapat masuk belajar dekat University Oxford. Contoh dia bagi berita. Awak pun respon lah, wow, that's great. Itu berita baik. Tapi hati-hati. Hati-hati. Tengok betul-betul berita pasal apa. Jangan berita tu dia cakap, dia bagi tahu pasal I'm here to inform you that my grandfather already passed away last week. Awak pun cakap congratulations. Habis. Habis lah. Memang tak boleh lah. Sebab dia bagi tahu pasal atuk dia baru meninggal dunia. Awak cakap congratulations. Kena tengoklah berita tu berita yang baik ataupun berita yang buruk lah. Kalau berita sedih cakaplah what a sad news. Ataupun I'm sorry to hear about, kena macam bagilah salam, dalam bahasa Melayunya bagilah salam takziah. Kan? I'm sorry to hear about your grandfather. I hope I hope you and your family doing well. Okay, saya harap awak dan keluarga awak dalam keadaan yang baik-baik je. It's okay. I'm here to support you. Jangan risau. Saya di sini untuk bantu awak. Kan? Drama sikit kat situ. Okay? Tak ada masalah. So kalau untuk news ni kena tengok betul-betul. Kalau news yang dibagi tu berita baik, tak apalah nak guna I am pleased ke, I am glad to hear that, wow, that's great, congratulations, I'm proud of you. Okay, tengok kalau berita baik boleh guna. Kalau berita sedih, gunalah I'm sorry to hear about ataupun what a sad news. Okay, itu kalau nak respon pada berita yang awak dengar. Cakap-cakap pun dah sampai 2:45 dah ni. Okay. Kalau email tu tanya pasal diri awak. Tanya pasal berita, dia nak berita daripada awak kan. Contohnya kan awak dapat masuk, awak baru je habis keputusan. Contohnya awak baru ambil keputusan SPM kan. Time tu orang sibuk ECU, PU apa semua kan. So kawan awak ni pun hantar email tanya. Apa berita awak, lepas ni awak nak buat apa, awak plan nak pergi mana dan sebagainya kan. Jadi awak pun cakaplah, responlah, bagilah berita dekat dia. Awak cakap, oh I'm writing to let you know about, saya tulis sebab saya nak bagi tahu awak pasal saya dapat masuk universiti. I'm writing to let you know about that I'm getting into university at Oxford. Macam happy sikit kan. Lepas tu, let me fill you in. Have you heard about, ataupun you will never believe what happened. Kalau yang you will never believe what happened ni, kalau dalam bahasa slang DM-nya, ayat-ayat apa orang-orang muda sekarang ni, hang confirm tak percaya apa boleh jadi. Memang sangat gempak kata. Macam itulah ayat orang muda Gen Z sekarang. Okay. So ini kalau nak bagi berita. Okay. Tengok yang kedua. Okay, sama ada nak menerima jemputan ataupun nak decline, maksudnya menolak jemputan. Okay, yang atas ni berita. Nak bagi berita dengan nak respon pada berita. Yang ini nak terima jemputan. Yang belah kanan nak menolak jemputan. Okay, so ini untuk apa? Ini untuk email jenis macam mana? Kalau email yang hantar kepada awak tu, dia jemput awak, contoh. Dia jemput awak pergi birthday party ke, birthday celebration ke, wedding invitation kan. Jemputan majlis kahwin dan sebagainya. Kalau awak terima jemputan tu, jadi inilah perkataan-perkataan yang awak boleh guna. That sounds brilliant, sure. Thanks for inviting me. Saya sarankan awak guna ni lah kalau awak nak terima dia punya invitation, jemputan, gunalah thanks for inviting me. Terima kasih kerana menjemput saya. Okay? Kalau nak tolak jemputan, jangan terus tolak. Kena cakap elok-elok. Cakaplah, thanks for the invitation but I have to apa? Contohnya awak tak boleh nak terima jemputan dia sebab awak ada exam next week. Awak cakaplah, thanks for the invitation but I have next week pula dah. Minta maaf. But I have examination next week.
Macam tu. Bagi tahu sebab apa. Mula cakap terima kasih. Lepas tu bagi tahulah kenapa awak tak dapat hadir. Okay. Ataupun it was nice of you to invite me but I have exam next week. Boleh guna. Pilih je antara mana yang awak mudah untuk ingat. Okay. And last but not least ialah make suggestion or recommendation. Ini kalau email tu tanya pasal pendapat awak. Ni soalan email yang paling popular. Dia akan tanya, dia suka sangat tanya pendapat kita untuk email ni. Okay. Awak cakap lah, I think you should, saya rasa awak patut, ataupun I would recommend. Saya tambah sikit lah. I would recommend. Ataupun I would suggest. Okay. Sekejap saya tulis sekejap. Mana saya cakap-cakap saya sendiri. Cikgu, that sound dia tu apa maksudnya? Mana? Bunyi macam menarik apa? That sound. Betul. That sounds brilliant. Menarik bunyinya. Sure. Pasti. Maksudnya dia memang nak datang sangat tu, memang terlebih excited lah. Itu paling excited punya respon. Okay, faham. Ya. Okay, ayat lain yang awak boleh guna untuk recommendation tu. Contoh awak nak cadangkan kawan awak tu pergi trip dekat Langkawi. Awak pun tulislah ayat dia. Allah Akbar. I will suggest. Allah, salah eja pula. Ataupun I will recommend. Macam salah saya je recommend ni. Kejap lupa sebenarnya. Okay. Okay. I will recommend. Ni semua. Sekejap. Betul ke saya je ni? Saya lupa sebenarnya. Sabar nak. Mana P-nya? Assalamualaikum. Betul. Okay. So I will suggest or I will recommend. Okay. So boleh guna ni lah untuk bagi pendapat. Kalau contoh tanya nak piknik kat mana, nak bawa barang apa, nak bawa alatan apa, nak buat aktiviti apa waktu trip tu. So boleh lah cakap lah I will suggest, I would recommend you to go for a trip to Langkawi Island. Macam tu. Saya memang cakap excited sikit. Saya menjiwai watak. Okay. So pergi balik pada nota tadi. Okay. Okay, lambat sikit kat sini. Kenapa dekat korang? Okay. Okay. So, ni lah dia ya. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Korang faham? Korang pula dah. Kalian faham tak apa saya sampaikan? Kalau ada soalan boleh tanya. Tapi yang ni faham tu faham. Cuma lagi nampak lagi memang buat latihan jugalah ni. Betul. Okay, so ini saya akan tunjuk sampel soalan email. Okay, sampel soalan email. Okay, sakit tekak. Okay, you have received an email from your cousin. Okay, awak menerima email daripada your cousin. What? Your cousin itu apa? Sepupu. Sepupu. Okay. Sepupu. Sebutan ni cousin. Tapi itulah. Cousin. Cousin bukan cousin Okay, sebutan dia bukan cousin. K-E-Z-E-N. Kalau ejaan sebutan dia K-E-Z-E-N. Cousin. Bukan cousin. Sebab kita pakai British accent. Saya kadang pakai British accent, saya kadang pakai American je. Tapi kalau ikutkan kita punya syllabus memang kita pakai British sebenarnya.
Okay, Maksudnya dia so ability ada slang. Mana British tu ada slang. sebenarnya bahasa Inggeris ni sama je macam bahasa Melayu. Kita kan banyak kalau orang utara cakap macam tu, orang cakap macam ni. Actually bahasa Inggeris pun sama je. Australian accent pun lain tapi saya tak pandai lah Australian accent. Okay, ada yang pakai Spanish. Spanish tu bukan bahasa Spanish, dia orang Spanyol yang speaking tapi dia ada dia punya slang Spanish dia. Sama je. Sama je macam apa namanya orang kita, orang Melayu kan. Kita ada banyak slang kita lah. Okay. Tapi kalau awak nak bila awak speaking exam nanti pun boleh je nak guna American. Dia tak ada ketetapan kat situ. Cuma bila kita writing, kita reading, kita sebut. Lepas tu kita buat karangan, memang kita kena guna British punya. Kita kena guna British lah. Ini belum saya tunjuk apa beza dalam writing, apa beza ejaan British dengan American. Nanti awak pun akan tanya, kenapa complicated sangat? Saya pun rasa terlalu complicated. Kenapa nak kena complicated? Macam tu. Okay. So, okay. Ini soalan email yang awak akan dapat lah daripada cousin awak. Kat sini tak beritahu nama tapi walaupun dia tak beritahu nama kat sini, dia bagi tahu nama kat sini. Dia bagi tahu nama dekat signature dia. Dania. So, awak kena akui dan terima hakikat bahawa cousin awak sekarang bernama Dania. Okay. Jangan pilih nama lain. Nanti takut cari dekat soalan je kan. Oh tak ada nama cousin ni. Okay bolehlah buat nama cousin. Tak perasan yang bawah tu dah ada tulis nama cousin dia apa. Okay. So email dia cerita tentang it's been a while since I write to you. Okay. Yang ni saya tak nak sembang banyak sangat. Okay. Macam mana awak nak tahu awak nak kena tulis konten apa dekat? Susah lah yang email ni. Saya cari email lain lah. Yang ni nanti saya nak aja yang mudah-mudah je kejap Saya nak tunjuk terus contoh soalan yang saya buat. Bukan saya buat. Contoh soalan trial sebelum ni. Mana pula contoh soalan tu? Okay. Keluar tak dekat korang? Tak keluar Kejap Tak ada. Saya ingatkan dah keluar. Lambatlah internet sini. Kejap Okay, saya rasa guna yang ni lagi mudah sebab ni memang soalan sebenar lah. Soalan sebenar trial. Tapi trial lah. Okay, daripada Terengganu kita, Sek Penyu. Okay, so soalan dia memang simple macam ni. Email dia pun makan simple macam ni. Okay. Soalan dia kata you receive an email from your friend. Ini kawan. Kita buang cousin Kita buang cousin tu. From your friend Halima who needs your opinion. Okay. Nampak? Dia minta opinion what? Maksud opinion. Pendapat. Yes. Pendapat. Okay. Nampak tak? Trial pun suka pakai tentang tanya pendapat. Okay. So dia kata awak terima email daripada kawan awak ataupun sahabat awak iaitu Halima. So nama sahabat awak ni Halima. Who needs your opinion? Yang memerlukan pendapat awak. Lepas tu dia pun hai. Ni Alhamdulillah dia tak bagi nama. Dia tak bagi nama kat awak lah. So awak boleh reka nama apa je yang awak nak untuk diri awak Untuk diri awak bukan kawan awak Kawan awak dah Halima dah. Sekarang awak kena fikir nama diri awak je lah. Okay. My class is organizing a class party next month. Ini yang saya cakap British accent dengan British dengan American. Yang ni British. So American dia, S ni, dia akan tukar kepada Z. Itu je beza dia. Okay. Selit sekejap. Okay. Kelas saya sedang plan ataupun merancang untuk mengadakan parti. Parti kelas. Kelas parti. Parti kelas. Parti lah, parti. Dia macam lara sikit lah parti ni. Okay. Tapi awak jangan cakap lara pula sebab ini. Tapi itulah nama orang Melayu. Tak apalah. Bulan depan. Okay. Maksudnya dia kata kelas dia nak adakan kelas parti ataupun parti kelas bulan depan lah, next month. Okay. So, dalam email awak nanti awak kena respon tau pasal benda ni. Walaupun dia bukan soalan tapi awak kena respon sebenarnya. My group will be in charge of the food, so I may need some of your opinions. Okay. Dia kata my group, okay, kumpulan saya
akan bertanggungjawab untuk bahagian makanan. Okay, the food, bahagian makanan. So saya mungkin perlukan beberapa pendapat awak. So saya mungkin need some of your opinions. Perlukan beberapa pendapat awak. Okay, time ni lah bermulanya benda yang awak kena take note. So macam mana awak nak buat benda ni? Macam mana awak nak take note supaya awak tak tinggal benda point yang awak perlu tulis dalam email. First, pastikan dia tanya soalan tu, itulah point yang awak kena letak dalam email. What food should we prepare? Awak terus highlight. What food, alamak tak boleh nak highlight dah pula kat sini. What food should we prepare? Okay, apakah makanan yang patut kami sediakan? Itu point yang pertama. Okay. Apakah makanan yang perlu kami sediakan? Itulah point yang pertama. Sekejap saya nak download dulu. Tak boleh lah. Dia tak keluar dekat apa namanya? Dia tak keluar dekat dia keluar macam ni juga tak apa. Okay. Itu yang point yang pertama. Okay. Kemudian apa yang kedua? What drinks should we buy? Ini ialah point yang kedua. Apakah minuman yang patut kami beli? Itu kedua. Okay, dalam email biasanya dia akan tanya 3 soalan. Dia akan tanya pula dah. Dia akan tanya 3 point. Dia takkan lebih daripada 3. Paling maksimum pun dia akan tanya 3 lah. Paling kurang pun 2 dia tanya. Tapi biasa saya jumpa memang tak pernah jumpa lagi yang 2. Kau tak pernah jumpa. Jarang lah jumpa yang 2. Dalam soalan trial pun banyak dia tanya 3. Okay. Lepas tu yang ketiga, can you suggest any fun activities that we can do at the party? Dia kata, boleh tak awak cadangkan apa-apa aktiviti yang menarik? Fun activities. Bukan aktiviti kelakar dah. Walaupun nama dia fun, seronok-seronok. Aktiviti yang menarik lah. Aktiviti yang seronok ataupun aktiviti yang menarik yang boleh kami buat ketika parti tersebut. Okay. So dah ada 3. Yang pertama dia tanya makanan apa nak prepare. Yang kedua dia tanya minuman apa nak kena beli. Yang ketiga apakah aktiviti yang kami boleh buat di parti tersebut. Okey. Boleh ke untuk aktiviti ni kami bagi 1 je cikgu? Tak boleh. Kenapa saya kata tak boleh? Sebab dia kata activities. So mesti wajib lebih daripada 2 aktiviti yang awak cadangkan. Okay. Kecuali kalau dia hanya tanya any fun activity saja tak apa. Tapi disebabkan activities ada S, plural. So mesti lebih daripada 1. Saya sebut 1 ke 2 tadi? Apa je lah. Lebih daripada 1. 2 ke, 3 ke, 4 ke. Tapi jangan banyak sangat kata lebih pula patah kataan pula. Okay. I'm waiting for your reply. Bye. Okay. So habis dah. Itu saja. Memang pendek je soalan untuk email. Okay. So apa awak nak kena buat? Nanti dalam periksa awak akan dapat macam ni lah. Now, write an email to your friend in about 80 words. Apa maksud about 80 words? Adakah awak memang kena wajib betul-betul 80 patah perkataan? Tidak. Lingkungan. Okay. Sebab dia kata about. Antara 80 patah perkataan. So, nak selamat, awak gunakan patah perkataan tu kalau kurang, jangan kurang daripada 75. Okay. Kalau lebih, jangan lebih daripada 85. Ataupun 82 lah. Saya takut tak selamat. So nak jalan selamat tu jangan kurang daripada 75 dan jangan kurang pula. Jangan lebih daripada 85. Okay. Dalam periksa nanti, dia tak akan bagi terus tau macam ni. Yang tu halimah@yiha.com, subject help me. Kalau dalam periksa sebenar, periksa yang betulnya, dia akan tinggalkan kosong kat sini. Dia hanya ada perkataan tu dengan subjek je. Dia suruh awak yang reka sendiri email ni and then reka sendiri apakah topik yang awak nak cakap tu. Contoh kan pasal ini help me, kemarin senang lagi help me je dia punya tu. Contohnya dia tanya pasal class party kan, awak boleh letak kat sini. Class party suggestion. Terpulang. Yang penting subjek awak tu ada kaitan dengan email yang awak nak jawab tu. Okay. So yang tu ni, yang ni kalau awak nak reka email, awak kena follow nama
orang yang dibagi tu. Kalau kat sini Halimah, sini pun Halimah lah. Boleh reka nak gmail.com ke, nak yahoo.com ke, nak iha.com ke. Reka lah apa-apa email pun, yang penting nama tu kena betul. Okay? So, bila awak dapat soalan, awak dah highlight dah poin penting yang awak nak kena buat dalam email. So, perkara pertama apa kena buat, ingat lagi tak? Bolehlah keluarkan pensel ke, pen ke, kan, nak take note, nak buat jawapan sendiri sebab nanti saya tanya. Okay. So apa nak kena buat? First kali kita nak kena buat apa? Apa kita nak kena buat tadi? First kali? Greeting. Opening. Greeting apa? Opening. Greeting. Okay. Greetings dulu. Jangan laju sangat, Muhammad. Kita greetings dulu. Kita salam dulu, bagi salam dulu. Sapa dulu kan. Jangan main segah, terkejut member tu nanti. Macam itulah Okay, so kita greetings dulu. So greetings, kita nak kena guna ayat macam mana greetings? Hai Hai. Halimah. Hai Halimah. Okay. Hai Halimah boleh. Hello Halimah boleh. Apa lagi? Dear Halimah boleh. Okay. Sekejap. Okay, so greetings. Okay, good. Awak dah melangkaui fasa yang pertama dalam membuat email. So, tak habis lagi, tak siap lagi email kita. Mana boleh greetings je, tak ada benda lagi. Dapat markah sikit je, 1 je markah awak ni. 1/20. Kita tak nak lah 1/20 kan. Kita nak banyak kan. So, lepas greetings, kita kena buat apa? Opening. Yes, opening. So, dekat opening, awak boleh letak apa? Bosku. Boleh letak apa? Apa dia bosku? Apa saya dengar tadi? Thank you for your email. Okay, boleh. Thank you for your email boleh. Apa lagi? How are things? I hope you are doing well. Okay. How are things? I hope you are doing well. Maksudnya awak take note ni, awak salin nota. Bagus. Saya saja tanya macam tu, nak tengok kamu salin ke tidak. Okay. So, kalau nak selamat pula, nak senang, gunalah thank you for your email. Ini cadangan saya je kan. Sebab saya rasa paling senang yang tu lah, thank you for your email. So, kena ada opening tu. Okay. Thank you for your email. Itu je ke? Tak, sebenarnya tak habis lagi. Sebenarnya kita tak habis lagi awak. Okay. Kita selepas opening tu jangan terus jawab soalan dia. Saya ada cakap tadi awal-awal. Respon apa yang dia bagi tahu ni. My class is organizing a class party next month. Okay. Sebab apa dia tak ada dalam nota yang saya bagi tadi? Sebab dia jawapan yang tidak ada ketetapan. Sebab dia subjektif, dia berbagai-bagai jawapan boleh ada. Based on soalan email. Okay. So awak kena respon kepada my class is organizing a class party next month. So awak nak buat apa? Okay. First awak dah bagi dah opening. Awak dah bagi dah opening kan? Awak cakap thank you for your email. Lepas awak nak respon apa? Biasa kalau orang bagi tahu kat awak, kelas aku minggu depan, bulan depan nak adakan kelas party. So apa respon awak? Dalam bahasa Melayu je saya minta. Awak biasa respon apa? Seronok tak ajak ke? Tak ajak ke? Apa? This sound apa? This sound is brilliant apa? It's great. BM dulu. Oh, okay. Bunyi macam menarik apa? Bunyi macam menarik lagi. Hmm, Alia, awak respon apa kalau kawan awak bagi tahu? Kelas aku bulan depan nak adakan parti kelas. Awak respon apa? Jangan respon. Tak elok tu lara jangan respon gitu. Apa awak respon? Saya akan cakap it's great. bagus cadangan tu. Bagus cadangan tu, awak tu menarik dan sebagainya. Okay. So awak boleh letakkan respon tersebut dalam email awak. Seriously. Okay. Contoh kalau awak kata, bunyi macam menarik. Okay, dalam bahasa Inggeris dia apa? That sounds great.
That sounds great. Menarik. Macam tu. Ataupun awak cakap, siapa tadi saya dengar, dia kata tak ajak pun. Dah kelas dia awak parti takkan tak ajak awak pula kan. Awak kat mana gitu kan. Boleh je kalau awak cakap, oh I hope I can join your class, your party class too. Party class pula. Oh I hope I can enjoy. Kan enjoy apa benda ni. I hope, sorry. I hope I can join too. Saya harap saya pun boleh join juga. Macam merajuk sekejap lah. Tapi merajuk dalam keadaan yang soft spoken. Gitu. Boleh nak respon macam tu boleh. Terpulang. Dia tak ada jawapan tetap. Okay. That sounds great. I hope I can join too. Apa lagi? That's so glad to hear that you're having a class party next month. Macam panjang pula jawapan cikgu. Biasalah jawapan saya memang gitu. Okay. Apa lagi? Banyaklah terpulang. Okay, nak buat pendek sikit pun tak apa. Nak buat panjang lagi rasa macam tak cukup hebat lah. Tak cukup best lah, pendek sangat cikgu, saya nak buat panjang. Terpulang, yang penting respon awak tu munasabah lah. Munasabah, jangan tak munasabah. Member cakap pasal kelas party, awak sembang pasal trip pula. Tak ada kaitan, tidak menjawab kepada soalan. Okay, so saya panggil yang itu, yang respon kepada respon kepada topik email itu, saya panggil dia introduction. Pendahuluan. Kita ada pembukaan, kita ada pendahuluan. Saya punya style. Okay. Sebabnya itu pun ada markah sebenarnya. Okay. Tak buat tak apa, tapi markah dia tak apa banyak lah. Awak tak dapatlah markah bonus. Letaklah dia punya introduction, iaitu awak respon kepada topik email tersebut. Okay, kalau topik tu pasal trip, awak respon pada topik tersebut. Kalau topik tu cakap pasal dia ada kelas party, awak respon. Cakaplah apa-apa pun. That sounds great kan. Nak guna that sounds great 10 email pun tak ada masalah. Okay, yang penting awak respon pada topik email tersebut lah. Okay, so greetings and then dah ada opening. After opening apa kita kena buat? Wajib ni benda penting. Body content. Yes, body content. Yang awak highlight tadi, apakah makanan yang perlu kita prepare? Kita pula dah. Apakah makanan yang perlu kami sediakan? Nak kena beli air apa? Apa aktiviti nak kena buat? Ini yang paling penting, poin penting dalam email awak. Kalau awak tertinggal satu je poin. Satu je, tak banyak pun. Habislah markah. You can say goodbye to your marks. Macam tu lah ibaratnya. Okay. So, kalau nak buat point ni, okay, saya punya tips dia. First, contoh, awak bagi isi, and then awak bagi sebab kenapa awak cadangkan benda tu, and then awak bagi contoh. Okay. Macam mana cara dia? Tak ada contoh tak apa, yang penting ada isi dengan sebab. Kenapa awak kena bagi benda tu? Kenapa awak nak bagi, awak cadangkan benda tu? Contoh, what food should we prepare? Awak pun cakap lah. I think you should prepare for the food like pizza ataupun western food awak cakap. Kalau pizza tu macam contoh kan. Ayat lain lah. Okay. I would recommend you to prepare a mix of western food and Asian food. Maksudnya saya cadangkan awak campurkan jenis makanan western dan juga Asia. Makanan western ada, Asia ada, contoh. Okay, why? Kenapa awak cadangkan macam tu? Because your class have have Malay, Chinese and Indian. Contoh kan, ada banyak bangsa dalam kelas tu. So maybe semua kat situ taste makanan diorang tu berlainan. So diorang ada pilihan lah, sama ada makan western ataupun nak makan makanan Asia, macam tu. Okay, sebab dah ada. So contoh makanannya macam mana pula? For example, you can prepare chicken chop, chicken grill, meatball. And for Asian food, you can prepare nasi lemak. Nasi lemak kelapati. Nasi lemak dalam bahasa Inggeris tak ada. So kita guna nasi lemak juga. Okay, nasi lemak dan sebagainya. Hampir 3 suku ya. Okay, cikgu Basi dah mesej saya sekejap lepas tu, itu contoh. So dia ada isi, ada sebab, ada contoh. Itu baru poin pertama. Tapi make sure jangan terlalu panjang. Dia nak simple and precise. Maksudnya dia simple dan dia lengkap.
Ada isi, ada sebab, reason dan ada contoh. Okay. Lepas tu minuman apa pula nak kena beli? Cakaplah nak minuman apa. I suggest you to buy soft drinks and detox drink. Macam tu pula. Untuk minuman saya cadangkan awak untuk sediakan air bergas. Soft drink tu maksudnya air minuman ringan dan juga minuman detox. Ada air tak sihat, ada air sihat. So boleh pilih lah nak minum air apa. Pasal awak bagilah tahu sebab apa. Sebabnya mereka boleh pilih sama ada nak minum air detox, air yang sihat ataupun air yang tak berapa nak sihat. Boleh je. Boleh ke cikgu nak bagi alasan macam tu? Boleh. Sebab ni awak punya email. Tak ada siapa nak kata tak logik, tak boleh bagi jawapan macam ni. Tak ada siapa nak salahkan awak. Yang penting jangan salah isi je, itu je. Okay? Contohnya apa? Nak order air Fanta contoh. Kan? You can order soft drink from Fanta Group ataupun FNN, and for the detox you can make the drink yourself. Untuk air detox awak boleh buat sendiri air tersebut, macam tu. Okay? Itu baru poin kedua. Poin yang ketiga, apa aktiviti, saya tanyalah apa aktiviti yang sesuai waktu parti kelas? Asyik saya je bagi isi, cuba korang pula bagi isi. Boleh lah qasidah ke? Qasidah pula. Janganlah qasidah Ustaz. Nyanyian Musical ke? chairs. Okay. Okay, boleh lah. Kalau qasidah tu kalau contoh sekolah memang ada orang Muslim saja tak apalah. Tapi kalau awak tadi awal-awal tadi isi makanan dah kata ada Chinese, Indian apa semua, dia macam cikgu qasidah kan. Jadi orang India, orang Chinese nak kena dengar juga ke macam tu. Logik sikit. Kecuali kalau memang awak cakap memang ada Muslim je. Kan? Tak apalah nak buat qasidah, tak ada masalah. Singing Musical chairs. Singing, nyanyian. Singing tu boleh lah, maksudnya karaoke lah. Karaoke waktu parti. Okay. Logik. Logik. Walaupun awak rasa lara lah kalau karaoke ni tak buat gini. Tapi awak kena buang sekejap lara sebab ini hanya rekaan. Awak tak buat pun. Kena jadi apa? Nak kata jadi liar macam pelik pula bunyi dia. Maksudnya dalam angan-angan dalam bayangan awak je. In your imagination je. Jangan jangan terlalu takut untuk buat. Tak ada orang nak salahkan awak apa. Saya kalau tanda ketawa pun saya tak adanya. Apalah ustaz ni cadang benda-benda lara, saya tak ada. Saya takkan judge macam tu lah. Sebab ini hanya rekaan. Risau. Okay. Kelas party. Lagi apa lagi aktiviti? Tu baru satu. Karaoke, singing. Lagi? Apa kita boleh buat time party? Apa dia? Lucky draw. Tak tadi Alia cakap. Apa tu? Musical. Lucky draw. Lucky draw. Lucky draw. Cabutan bertuah. Okay, good. Cabutan bertuah boleh. Lagi, apa lagi? Musical chair cikgu. Musical chair. Ni mesti budak-budak sekolah. Ni selalu main dah sekolah ni. Main kursi beracun ni. Okay, boleh juga. Menang. Musical chair. Lepas tu yang last sekali lagi 2 orang sifat terajang. Tak adalah. Okay. Musical chair dah. Karaoke singing dah. Apa tadi? Lucky draw dah. Lagi saya dalam otak saya ni banyak. Kalau parti-parti ni memang banyak idea. Tiba. Goris dah menang je. Goris dah menang. Alamak, saya hilang. Nota hilang. Goris dah menang. Uish. Allahu salam. Banyak ni bajet ni. Kaya ni kelas ni. Tadi dah lucky draw, cabutan bertuah dah ada. Lepas tu apa? Lepas tu cabutan bertuah pula dah. Goris dah menang pula. Memang banyak betul bajet sekolah ni. Yang pakai Yang pakai hidung. Apa yang pakai hidung? Bukan. Apa dia? Badut. Clown. Clown. Okay. Ni lah salah seorang kelas dia pakai kostum, clown kostum kita panggil. Kostum badut. Badut clown. CLOWN. Okay, menarik. Okay, so banyak kan aktiviti awak boleh cadangkan kan? So kalau nak limit dia takut terlebih ayat, awak buatlah lebih daripada 1 tu sama ada 2 ataupun 3. Okay, bagi sebab ya.
bagi sebab kenapa aktiviti tu awak cadangkan. So dah settle dah untuk point. Kejap ya cikgu. Dah settle dah untuk point. Okay. Dah settle dah ni, confirm dah ni 5 markah dalam tangan. Kena yakin, confident. Lepas tu, body content, apa ke next step? Closing. Yes. Closing. Alamak, korang tak nampak nota saya Hilang. Allah, saya pun hilang. Kejap. Lain, masalah lain. Alamak, masanya tak Closing. terakam lah ni. Allahu Akbar. Oh, rekod Ya. lagi. Rekod lagi. Okay. Alhamdulillah masih rekod. Apa tadi? Apa saya cakap tadi? Okay, next point apa dia? Closing. Okay. So untuk closing, boleh guna ayat apa? Penutup ni, dah penutup dah kita. I hope my ideas will help you. Good. I hope my ideas will help you. Good. Tak ada dalam apa nota. Bagus. Okay. I hope my ideas will help you. I hope my suggestion will help you. Kan? Nak guna dia, saya tak boleh nak fikir lah cikgu. Nak guna that's all for now je. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So closing, settle dah. Kan? Boleh guna apa-apa saja. I'm looking forward to hearing from you soon pun boleh. Tak ada masalah. Maksudnya dia nak awak nak kawan awak tu reply balik. Sama ada dia suka atau tidak cadangan awak tu kan. Kan? Okay, so closing settle. Terakhir sekali tak payah fikir. Buat je lah. Kalau friend cakaplah. Your friend, nama awak. Contoh Alia. Your friend, Alia. Okay, so settle email awak. Susah ke? Ni tahap-tahap kalau level dia level beginner. Email ni. Part 1 ni. Setakat ni susah tak rasa? Kalau beginner okey lah kot. Okay. Tak apa, tak nampak susah tu lah. Ni kan nak buat ni tak sempat pula ya. Tak apa. Okay. So, bila awak dah settle buat email kan, apa next step yang awak kena buat? Kira patah perkataan. Make sure patah perkataan awak tidak kurang dan tidak terlalu lebih. Sebab apa? Kalau kurang markah juga. Kalau terlebih, nanti perkataan-perkataan yang lebih bawah tu, pemeriksa tak baca dah. Jadi kalau contoh kan, awak punya terlebih tu sampai dekat point yang kedua. Jadi dia akan baca sampai point 2 je lah. Markah awak yang point 3, closing, signature tu semua tak ada, gone. Sebab apa? Awak dah terlebih, patah, perkataan terlalu banyak. Contoh buat 100 word. Oish, banyak sangat 100 patah perkataan ni. Itu muat punya writing tu, 100 patah perkataan. Okay. Awak 80 je. Paling-paling pun 82, 85 je. Okay, jangan lebih sangat. Okay. So, korang pula dah. Okay, kalian boleh screenshot email ni. Cikgu sejarah dah seru dah. Sekejap Awak boleh screenshot email ni and then awak try buat. Okay, try buat. So next class kita boleh, saya boleh tengok lah. Saya akan tengok dan semak lah jawapan awak. Saya akan semak dalam kelas. Boleh Kali ini punya jawapan dia. Ini contoh soalan. Okay. So, kan tadi kita bincang pasal email ni kan. So awak screenshot ni, ini soalan dia. And then awak buatlah email dia. Dari segi greetingsnya, closing, opening dan sebagainya yang kita bincang tadi tu. Tadi kita bincang pakai mulut je kan. Yang ni kali ni saya nak awak buat menggunakan soalan yang sama yang kita bincang. And then next week saya akan tengok. Okay. Boleh? Dah screenshot ke? Dah screenshot ke soalan ni? Kan tak nampak pula. Tak apa nanti saya screenshot letak dalam group. Okay, baik. Okay. So, setakat ni itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. So, kalau ada terlebih terkurang, maafkan saya lah ya. Jadi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladhina amanu wa amilus solihati. Okay, terima kasih cikgu. Okay, Assalamualaikum.